Tahukah anda, sekitar tahun 2500 sebelum Masihi, ketika masyarakat di Eropah masih hidup tanpa sistem pembetungan dan kebersihan awam, ada satu tamadun di Asia yang sudah membina sistem yang mengalirkan air buangan keluar dari kawasan kediaman. Dan semua ini berlaku ribuan tahun sebelum Eropah mengenali kebersihan bandar. Di Asia Selatan, tersembunyi runtuhan sebuah bandar purba yang dibina lebih 4000 tahun lalu. Hari ini, kawasan ini dikenali sebagai Mohenjo-daro di lembah Sungai Indus. Tamadun ini tidak membina sistem air secara kebetulan. Ia lahir daripada cabaran alam yang ekstrem. Lembah Sungai Indus mengalami dua musim yang bertentangan. Musim hujan membawa banjir besar yang tidak menentu. Musim kering pula menyebabkan kemarau yang panjang. Banjir sering berlaku di luar jangkaan, malah ada ketikanya sungai berubah arah aliran. Untuk melindungi penempatan mereka, penduduk tamadun Indus membina benteng dan tembok bata yang tebal bagi mengelakkan bandar mereka ditenggelami air banjir. Namun, mereka segera menyedari satu perkara penting. Air bukan sekadar ancaman, air juga sumber kehidupan. Jika air tidak dikawal, bandar akan musnah. Jika air diurus dengan baik, bandar boleh terus hidup dan berkembang. Daripada keperluan inilah, penduduk tamadun Indus mula membangunkan pelbagai sistem berasaskan air bukan sahaja untuk perlindungan, tetapi juga untuk pengairan, kebersihan dan kesihatan. Di bandar seperti Mohenjo-daro, setiap rumah utama dibina dengan bilik mandi sendiri. Air kotor dari rumah tidak dibuang ke jalan dan tidak dibiarkan mengalir secara terbuka. Sebaliknya, air buangan disalurkan ke dalam longkang bawah tanah yang dibina menggunakan bata dan ditutup dengan kepingan batu. Longkang kecil dari setiap rumah disambungkan ke saluran yang lebih besar dan seterusnya ke sistem pembetungan bandar. Menariknya, sistem ini mempunyai lubang pembersihan, menunjukkan ia direka untuk diselenggara secara berkala, bukan sekadar digunakan sekali sahaja. Ini bermakna, sistem pembetungan dibina terlebih dahulu, sebelum rumah dan jalan didirikan. Bandar ini tidak terbina secara rawa. Ia dirancang dari awal. Apabila sisa dapat diurus dengan teratur, bandar menjadi lebih bersih. Penyakit dapat dikurangkan. Kehidupan harian menjadi lebih teratur. Penduduk boleh memberi tumpuan kepada pertanian, perdagangan, dan kehidupan bermasyarakat. Daripada cabaran banjir dan cuaca ekstrem, lahirlah satu bentuk masyarakat yang memahami kepentingan sistem dan perancangan. Namun, tamadun ini akhirnya lenyap. Ahli sejarah pernah mengaitkan kejatuhan tamadun Indus dengan serangan bangsa Aryan, satu teori lama yang muncul pada zaman penjajahan British, namun tanpa bukti peperangan besar yang jelas. Sebaliknya, kajian moden menunjukkan perubahan iklim, kemarau berpanjangan serta gangguan sistem sungai dan gempa bumi telah memaksa penduduknya meninggalkan bandar-bandar ini secara beransur-ansur. Dan apabila mereka pergi, dunia kehilangan satu tamadun awal yang mendahului zamannya dalam perancangan bandar dan kebersihan manusia.